sambungan So kalau katalah kita jumpa orang takut, nak open besar takut, tak boleh kot, aku macam ni. You negatif, high. You just imagine. Penat tak? Penat tau. You penat, lepas tu, kenapa tak ada result? No, result memang Allah akan bagi kemudian. Sama ada bagi tak bagi, itu bukan kuasa kita. Tapi bagaimana kita gunakan otak kita ni, kena ingat otak kita yang bagi arahan kepada body. Kan? Dapat ke tak dapat, boleh ke tak boleh, result dapat ke tidak, itu tak penting. Yang penting you kena arahkan you punya body untuk buat. Aku boleh buat benda ni. InsyaAllah aku boleh buat benda ni. Faham tak? Aku boleh buat atas kapasiti hamba tau. Jangan overrule pula. Jangan you confident sangat macam you memberi bekas, tak ada. Sebab tu kita masih akal ni dia ada boundary dia ada punya limitation dia. Sebab tu kalau katalah dia overconfident. Okey, contoh dia confident sangat, dia nak terjun tak mati. Tak boleh. Tu akal you kena, sebab tu gunakan akal ni ikut dia punya tahap dia. Kalau setakat you nak jumpa orang, contoh biasanya dekat booth ataupun ni ejen-ejen baru ataupun you all yang selama ni ada banyak sangat blockage. Kan? Nak phone call lah biasa VB2. Betul tak? Dia kata nombor tak, dia lebih rela cari alasan tak ada orang nak call, sedangkan dekat phone book ramai banyak nombor, dekat EBSM pun banyak nombor lagi tak call. So bila tak call, sebab apa dia tak call? Tak nak kot, dia tak nak kot, dia tak dah ada kot, dia tak nak kot. You just imagine itu yang you doa. Bila dia tak nak, negatif, you rasa you akan ambil pick up call, you akan call dia? Tak. That's how macam mana. Cuma bila kita nak ubah benda ni, nombor satu, you kena berada dalam keadaan sedar. You tak boleh tak sedar. Sebab tu ada distraction lah tu ni, ketawa-ketawa, itu tak sedar tu sebenarnya. Tak cukup sedar, tapi tak cukup sedar. Sedar ni, you kena relax with emotional manner. You kena relax dan you penuh emosi. You kena relax. Nak relax senang je, tarik nafas dulu. Kontrol nafas you, jangan kelang kabut. Tarik nafas, hembus, relax. Sebab tu kena istighfar dulu, kena zikir dulu, ingat kat Tuhan dulu, connect balik dengan Tuhan. You relax, you aware. Okay, now aku nak buat phone call. So now aku nak call dia. Now aku nak set appointment dengan dia. Kan? So now kita cakap, ya Allah, aku nak call dia, nak sampaikan ilmu ni pada dia. So call. Okay? So skill untuk call tu different issue. You kena train lah. Tapi kalau katakanlah you ada skillful punya orang pun, you masih lagi blockage kat mind, you call lah. Tak? Boleh? So saya nak you ada perubahan dari segi, terang saya cakap, satu masa saya puas hati dengan you punya VB3. So now balik pada normal balik, saya tahu kita turun naik. Saya tak nak bagi you berterusan macam ni. Tak nak. Sebab kita punya closing ratio sekarang tak macam dulu. Mencabar sikit. Okay. So bila kita dah tahu macam tu, kita kena improve kita punya presentation. Tapi lately ni saya nampak kita masih dah start turun bawah 15. Kena naikkan balik. Dan saya tahu 15 tu bergantung pada you punya VB2. VB2 bergantung pada you punya VB1. Kan? Cuma kalau katakanlah tak cukup, then only you buat direct approach. Dan kalau dekat booth tu, janganlah memang tak ramai orang. Kadang-kadang kalau dah weekdays ni, ICT weekend je ramai. Weekdays tak ramai. Tapi kadang-kadang waktu tengah hari ada orang. So kalau dah tak ramai, tapi you duduk dan you tak pergi keluar untuk attack approach orang tu berlalu, dah gone. Dah lah tempat tak ramai orang, yang lalu pun you terlepas, dan rugi lah. Kedua, tak payah nak judge. Sebab orang tu tak boleh ambil sekarang, adakah sure dia akan datang tak boleh ambil? Orang tu tak boleh ambil sekarang, adakah you sure keliling dia tak boleh ambil? Faham tak? So you kena aim macam tu. Sebab rule number 1, bila you approach, nombor 1 dapatkan contact number. Lepas tu kita proses. You dah tahu dah kan, satu contact number, berapa orang keliling dia? Berapa? 250 orang keliling dia. Sepanjang hidup you boleh proses 250 orang. You bayangkan, kalau kata ada 250 orang, you proses semua, berapa you boleh convert jadi klien? Berapa? Okay, 10%. 10% pun 25 tau. Kalau you buat 100 orang macam tu, berapa? 25 kali 100? 2,500.
Ambil on average kita dapat komisen RM30 je. Berapa komisen kita boleh collect? 2,500 orang dengan RM30. Cuba kira. Tak terkira kan? Apa 7,500 pula? 2,500. Kalau 1,000 pun dah 30,000. Tu RM. Komisen katalah seorang kita boleh convert sales RM30 komisen. 75,000. Kita ambil persensi mungkin 80% atau 70%. 40,000, 50,000 you punya income lah, potential income, revenue. Tak nak. Tapi saya tanya satu soalan lah. You believe tak boleh dapat benda tu? Kalau tak believe, sebab apa? Ni blok. Sedangkan you tahu tadi tangan diam pun you boleh cakap boleh bergerak. Sebenarnya bukan tangan you diam. Tangan you bergerak tadi sebenarnya. Cuma you tak nampak because of dia terlalu sedikit gerakan dia. Kan? Sebab eventually you punya otak ni boleh gerakkan you punya badan. Boleh? So hari Rabu punya postpone cerita hari ni. Kebetulan Mona pun cerita yang sama. Sebab tu tadi, macam mana katak 2 ekor tadi tu, seorang duk fikir negatif apa yang dia cakap. Yang seorang lagi cuma nampak. Dia tak fikir pun. Dia convert benda tu jadi positif. So samalah juga. Saya tak janji dengan Mona so cerita benda tu. Saya janji nak cakap benda hari Rabu, hari Jumaat dia cerita. So saya nak you all faham benda ni, you kena amalkan dan you kena sampaikan pada orang lain. Okey? So itu saja. Kalau tak ada apa-apa kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanallah.